Ada beberapa perkembangan kritikal dan terperinci yang baru sahaja dilaporkan setakat malam ini mengenai situasi tersebut. 1. Kematian tokoh ketiga, Ismail Khatib. Selain Ali Larijani dan Jiholam Reza Soleimani, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengesahkan melalui platform ke-10 bahawa Ismail Khatib turut terbunuh dalam serangan udara Israel di Tehran semalam. Ini bermakna dalam masa 24 jam, Iran telah kehilangan 3 tonggak utama keselamatan dan perisikan mereka. 2. Serangan ke atas kemudahan tenaga di Qatar. Satu perkembangan mengejutkan berlaku pagi tadi apabila peluru berpandu Iran dilaporkan mengenai bandar industri Ras Laffan di Qatar. Kerosakan, walaupun Qatar berjaya memintas 4 daripada 5 peluru berpandu, satu daripadanya berjaya melepasi pertahanan dan menyebabkan kerosakan luas di kawasan pemprosesan LNG milik Qatar Energy. Impak, ini adalah amaran keras Iran kepada negara-negara Teluk yang menempatkan pangkalan tentera AS. 3. Iran menutup Selat Hormuz secara rasmi. Tentera Laut Iran kini dilaporkan telah menutup sepenuhnya Selat Hormuz. Kesan global, tindakan ini menyebabkan harga minyak dunia melonjak melepasi $108 Amerika setong. Tindak balas AS, tentera AS dilaporkan telah melancarkan lebih 8,000 penerbangan tempur dan menggunakan bom bunker booster 5,000 paun untuk memusnahkan kedudukan peluru berpandu Iran di sepanjang pantai bagi cuba membuka semula laluan laut tersebut. 4. Butiran serangan di Ramat Gan, Israel. Polis Israel mengesahkan bahawa peluru berpandu yang mengenai kawasan perumahan di Ramat Gan adalah jenis peluru berpandu berkelompok. Serpihan peluru ini turut merosakkan platform di stesen kereta api Savidor Central di Tel Aviv, menyebabkan seluruh perkhidmatan kereta api di Israel dihentikan buat sementara waktu. 5. Hukuman mati segera di Iran. Sebagai tindak balas terhadap kebocoran maklumat yang membawa kepada pembunuhan Ali Larijani, agensi berita Tasnim melaporkan bahawa pihak berkuasa Iran telah menghukum mati seorang lelaki yang dituduh menjadi perisik Mossad. Iran kini dalam keadaan paranoid yang tinggi terhadap penyusupan perisik dalaman. 6. Upacara pengebumian negara. Tehran sedang bersiap sedia untuk mengadakan upacara pengebumian besar-besaran bagi Ali Larijani dan Jiholam Reza Soleimani esok. Pemimpin Iran telah berikrar bahawa janji sejati 4 akan diteruskan sehingga matlamat membalas dendam tercapai sepenuhnya. Situasi ini kini bukan lagi sekadar konflik Israel-Iran, tetapi telah melibatkan ekonomi global dan keselamatan negara-negara jiran di Teluk Parsi. Berdasarkan perkembangan terkini setakat malam ini, Rabu, 18 Mac 2026, berikut adalah kenyataan rasmi dan tindakan susulan daripada pihak Israel dan Amerika Syarikat sebagai tindak balas terhadap serangan peluru berpandu Iran. 1. Kenyataan rasmi Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, beliau telah menyampaikan ucapan takziah secara rasmi kepada keluarga Yaron dan Ilana Moshe, pasangan berusia 70N yang terkorban di Ramat Gan. Beliau menegaskan bahawa Iran akan membayar harga yang sangat mahal atas serangan ke atas kawasan awam tersebut. Menteri Pertahanan Israel Katz, beliau mengesahkan pembunuhan Menteri Perisikan Iran, Ismail Khatib, dan menyatakan bahawa tentera Israel akan terus memburu dan menghapuskan mana-mana kepimpinan Iran yang terlibat dalam merancang serangan ke atas Israel. Beliau menyifatkan strategi ini sebagai pemburuan tanpa henti. Tindakan ketenteraan. Pasukan udara Israel dilaporkan telah melancarkan serangan balas ke atas kemudahan gas Saud Pars di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas infrastruktur tenaga di Teluk. 2. Respon Amerika Syarikat, AS. Presiden Donald Trump, beliau telah mengeluarkan amaran keras kepada Iran dan mempersoalkan sama ada pemimpin agung Iran yang baru, Ayatollah Mojtaba Khamenei, masih hidup atau sedang bersembunyi. Trump menegaskan bahawa AS tidak akan bertoleransi terhadap serangan ke atas pangkalan tentera mereka di Qatar, UAE dan Kuwait. Operasi ketenteraan,
Pentagon mengesahkan bahawa jet pejuang S telah melancarkan ribuan penerbangan tempur untuk memusnahkan tapak pelancaran peluru berpandu Iran di sepanjang pantai Selat Hormuz. S juga menggunakan bom bunker booster 5,000 paun untuk menembusi kubu bawah tanah Iran. Kawalan Selat Hormuz, Tentera Laut S kini sedang berusaha untuk memecahkan sekatan Iran di Selat Hormuz bagi memulihkan aliran minyak dan gas global yang terganggu, memandangkan harga minyak Brent kini telah mencecah $110 Amerika setong. 3. Situasi di pangkalan tentera S di Teluk. Pangkalan Al-Udeid, pihak berkuasa Qatar mengesahkan berlaku kebakaran besar di zon industri selepas serangan peluru berpandu Iran, namun mendakwa sebahagian besar ancaman telah dipintas. UAE, Kuwait, kedua-dua negara ini berada dalam amaran tertinggi. UAE melaporkan telah memintas lebih 120 drone dan beberapa peluru berpandu balistik yang menyasarkan kawasan strategik. 4. Perkembangan global. Rusia, Presiden Vladimir Putin dilaporkan telah menghantar ucapan takziah kepada Iran atas kematian Ali Larijani, namun dalam masa yang sama menggesa semua pihak untuk bertenang bagi mengelakkan perang nuklear atau gangguan tenaga global yang lebih teruk. PBB, terdapat usaha diplomatik yang sedang berjalan di New York untuk mendesak gencatan senjata, namun kedua-dua pihak setakat ini enggan berundur selagi matlamat ketenteraan mereka belum tercapai. Konflik ini kini memasuki fasa yang sangat kritikal di mana sasaran beralih daripada pangkalan tentera kepada infrastruktur tenaga utama, yang memberi kesan langsung kepada ekonomi seluruh dunia. Adakah